Hari ni kita nak memperkenalkan dendeng extra pedas. Berbeza dengan dendeng yang sebelum ni, yang ni berkali ganda lagi pedas dan lagi kick dia punya rasa. Nak bagi dia pedas pun bukan pakai sikit tau cili, kena letak banyak-banyak. So macam mana kita pedaskan? Kita tambahkan kuantiti cili padi dan juga cili kisar blend pedas dekat dalam. Kalau sebelum ni pakai 1 kilo cili kisar blend, nak kita pakai 2 kilo. Kalau sebelum ni 100 gram cili padi, nak kita pakai 500 gram. Itu contoh, dekat kilang lain pula kiraan dia kena ikut saiz mesin apa semualah. Tapi kita buat ni dengan harapan dendeng sekarang jauh lagi pedas daripada yang original. By the way, just to be clear, ini bukan produk ketiga. Yang ni produk sampingan sahaja, and dendeng original pun masih tetap dijual seperti biasa. So kepedasan dia tu tak adalah sampai tak boleh makan. Kita buat just nice supaya bila korang makan dengan nasi putih ataupun dengan lauk pauk, dia rasa nak tambah lagi. Nak bawa pergi travel boleh, nak simpan makan dekat rumah pun boleh juga. Jadi kalau korang dah try dendeng original and rasa kurang pedas, kita harap korang suka version yang ni, okay? So let me know kepedasan dia cukup ke tak. And nanti jangan lupa join kita punya grand launching. 40,000 paket akan dijual pada hari Rabu ni 7 Mei jam 9 malam live di TikTok Carol Amin. Thank you guys.